Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rushdi bin Masduki. Saya bernombor matrik P2408-4028. Saya ulang, P2408-4028. Dan nombor kad pengenalan saya adalah 041-204-08-0825. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 3, iaitu persembahan PKUK 1114, iaitu kurang upaya intelektual, kurang upaya fizikal dan masalah kesihatan bagi murid berkeperluan pendidikan khas. Jadi pensyarah saya adalah Puan Nurul Azhana binti Muhammad Yatin. Jadi lawatan Puan Haji ke Kelantan Autism Care Center KACC. Seterusnya kita pergi kepada soalan, iaitu pusat pengurusan latihan dan kemahiran memainkan peranan penting dalam memastikan kanak-kanak berkeperluan pendidikan khas mendapat sokongan yang mencukupi dalam aspek pendidikan, pembangunan diri dan persediaan untuk kehidupan berdikari. Seterusnya, pusat ini berfungsi sebagai institusi yang menyediakan pelbagai perkhidmatan termasuk intervensi awal, latihan kemahiran, bimbingan sosial dan sokongan terapi. Seterusnya, berdasarkan lawatan pemerhatian di pusat pengurusan latihan dan kemahiran yang dipilih, anda dikehendaki melaporkan hasil maklum malas yang telah dibuat dalam lawatan tersebut melibatkan 3 kategori kurang upaya, iaitu kurang upaya intelektual, kurang upaya fizikal dan masalah kesihatan serta pengurusan kanak-kanak berkeperluan khas. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Program lawatan bagi khusus PKUK 1114 ini telah dilaksanakan di Kelantan Autism Care Center, iaitu KACC, pada 6 Mac 2025. Jadi tujuan utama lawatan ini adalah untuk meninjau bagaimana pengurusan pendidikan dan latihan kemahiran yang diterapkan kepada kanak-kanak yang didiagnosis dengan Autism Spectrum Disorder atau lebih dikenali sebagai autism. Jadi melalui lawatan ini, para pelajar diberi pendedahan secara langsung terhadap strategi intervensi yang diamalkan di KACC. Jadi khususnya dalam membantu perkembangan kemahiran diri, kemahiran sosial serta mempersiapkan murid untuk menjalani kehidupan secara berdikari. Okey, sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, kita tengok dulu apa itu Kelantan Autism Care Center. Ini adalah gambaran KACC, bukan KACC. Okay, seterusnya, KACC ini adalah merupakan sebuah pusat intervensi awal swasta yang khusus untuk kanak-kanak dalam spektrum autism disorder. KACC ini juga terletak di negeri Kelantan dan beroperasi selama 4 hari seminggu, iaitu pada hari Ahad, Isnin, Selasa dan Rabu. Jadi KACC ini menyediakan pelbagai intervensi termasuk terapi cara kerja, terapi pertuturan dan terapi tingkah laku. Seterusnya, KACC ini menekankan pendekatan holistik atau menyeluruh berdasarkan aspek jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Seterusnya, KACC ini mempunyai struktur program berasaskan keperluan individu murid. Guru menggunakan hari Khamis untuk menyediakan alat bantu mengajar, ABM. Jadi, fokus KACC ini adalah kepada pembangunan kemahiran kendiri, komunikasi dan persediaan untuk kehidupan yang berdikari. Okay, seterusnya, kita terus kepada maklum malas hasil lawatan ke Kelantan Autism Care Center atau KACC. Jadi yang pertama, saya akan menerangkan mengenai proses saringan awal kanak-kanak di KACC. Dan seterusnya, struktur pengurusan murid di KACC. Dan yang ketiga adalah 3 kategori kurang upaya seperti yang digariskan dalam soalan: kurang upaya intelektual, kurang upaya fizikal dan masalah kesihatan. Jadi kita mulakan dengan proses saringan awal kanak-kanak. Jadi bagi memastikan setiap murid menerima intervensi yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka,
KLCC melaksanakan 3 peringkat saringan utama sebelum murid diterima masuk ke dalam program pembelajaran. Jadi proses ini penting untuk mengenal pasti keperluan individu secara menyeluruh dan menyediakan intervensi yang paling berkesan pada murid. Jadi yang pertama di proses saringan awal ni, yang pertama adalah parent screening dan observation, dan yang kedua adalah konsultasi bersama occupational therapy ataupun OT, dan yang ketiga adalah proses pendaftaran dan pemilihan program. Okey, seterusnya kita pergi pada saringan yang pertama, iaitu parent screening dan observation. Parent screening dan observation ni dia terbahagi kepada 2, iaitu parent screening dan observation. Jadi yang pertama, ibu bapa menjalani sesi soal selidik untuk mendapatkan maklumat secara terperinci tentang perkembangan anak-anak mereka. Jadi antara soal selidik yang ditanya adalah tabiat harian, contohnya macam tidur, makan dan kebiasaan harian anak tersebut. Seterusnya adalah tingkah laku seperti hyperaktif, agresif, kesukaran fokus atau sukaran untuk mengawal emosi. Dan yang ketiga seperti minat dan sensitivity. Contoh macam aktiviti yang digemari, aktiviti yang tidak digemari. Contohnya mass play. Seterusnya adalah interaksi sosial. Jadi soal selidik ini direkod menggunakan modul penilaian khas untuk rujukan yang terperinci. Jadi ibu bapa kat sini dia di soal selidik untuk mendapatkan maklumat yang terperinci untuk anak-anaknya sendiri. Okey, seterusnya dalam masa yang sama, di bawah kaki tangan KLCC mengadakan observation. Dalam observation ni anak dia akan dinilai secara langsung oleh kaki tangan di KLCC tersebut. Antara aspek pemerhatiannya adalah seperti komunikasi, pertuturan, bahasa isyarat, komunikasi non-verbal, dan seterusnya interaksi sosial seperti eye contact, respon terhadap orang sekeliling, dan kemahiran diri seperti makan sendiri, pakai baju sendiri dan pergi ke tanda sendiri. Dan yang keempat, tingkah laku khas seperti hand flapping dan ayunan badan. Dan aspek pemerhatian yang terakhir adalah kemahiran asas akademik seperti huruf, nombor dan kemahiran pra 3M, iaitu membaca, mengira dan menulis. Jadi hasil saringan ini akan dijadikan asas untuk perbandingan dalam peringkat yang seterusnya. Jadi di bilik observation ini kanak-kanak itu akan dipisahkan dengan ibu bapa mereka untuk ibu bapa menjalani sesi soal selidik bersama staf KLCC, dan anak-anak mereka dijalankan ujian di bawah. Contohnya macam ujian yang berjalan, bergayut dan rangsangan terhadap gam. Jadi tujuan dari kepentingan saringan yang pertama ini, yang pertama adalah untuk mengenal pasti latar belakang perkembangan anak melalui maklumat ibu bapa. Seterusnya untuk menilai tingkah laku, komunikasi dan kemahiran diri murid secara langsung. Jadi kepentingan saringan yang pertama ini adalah untuk memberi gambaran awal yang menyeluruh tentang perkembangan murid. Jadi ini membantu menentukan keperluan awal intervensi. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi asas perbandingan saringan yang seterusnya. Berikut merupakan lampiran gambar rajah parent screening dan observation. Macam kita lihat ini di bilik observation ada kolam yang boleh menarik minat murid, anak-anak mereka. Ini adalah di bilik, di ruang soal selidik, di mana ibu bapa akan ditanya mengenai soalan-soalan yang ada di dalam borang tersebut. Ini bersama masa parent screening. Jadi yang kedua, proses saringan yang kedua adalah konsultasi bersama occupational therapist. Jadi selepas proses saringan yang pertama, ibu bapa perlu untuk bergerak ke bilik seterusnya untuk menghadiri sesi seterusnya, iaitu konsultasi dengan OT. Jadi antara penilaian yang dilakukan OT
adalah melibatkan motor kasar seperti berlari, melompat dan menendang bola. Motor halus juga antaranya seperti memegang pensel, mengikat tali kasut dan susun objek kecil, warna, dan seterusnya adalah responderia, iaitu reaksi terhadap massive play. Jadi OT akan berbincang dengan ibu bapa mengenai dapatan daripada sesi parent screening dan observation. Jadi maklumat daripada ibu bapa dan hasil pemerhatian disemak bersama untuk melihat keselarasan atau perbezaan tingkah laku di rumah. Jadi OT akan berbincang bersama ibu bapa kanak-kanak itu bagi jenis terapi apa yang sesuai dan boleh dicadangkan untuk anak mereka setelah melihat hasil daripada soal sidik yang pertama tadi. Jadi antara jenis terapi yang dicadangkan, yang pertama adalah terapi pertuturan, iaitu murid yang sukar dalam bahasa, sebutan atau komunikasi dua hala. Dan yang kedua adalah terapi tingkah laku, iaitu tingkah laku mencabar seperti sukar kawal emosi dan bertindak agresif. Dan yang ketiga adalah terapi cara kerja, OT tadi. Jadi terapi cara kerja ini adalah untuk yang lemah dalam kawalan motor halus, motor kasar atau masalah pemprosesan deria. Jadi tujuan dan kepentingan saringan yang kedua ni, yang pertama tujuan dia adalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang perkembangan fizikal, sensori dan psikomotor murid tersebut. Seterusnya adalah untuk menilai keperluan murid terhadap terapi khusus berdasarkan maklumat ibu bapa dan pemerhatian staf di KSCC tersebut. Jadi kepentingan saringan yang kedua ini adalah untuk memberi panduan profesional dalam menentukan intervensi yang tepat pada anak mereka. Yang kedua adalah untuk membantu guru merancang strategi pembelajaran individu ataupun IEP, iaitu Individual Plan, Education Plan, Individual Education Plan. Seterusnya adalah menyediakan asas pokok bagi perkembangan fizikal dan kendiri murid. Kita pergi kepada yang saringan yang seterusnya, iaitu saringan yang ketiga. Selepas selesai saringan yang kedua, ibu bapa perlu bergerak dan bertemu dengan wakil guru di KSCC di bilik yang seterusnya bagi sesi pendaftaran dan pemilihan program di KSCC tersebut. Jadi di sana ibu bapa diberi penerangan mengenai program di KSCC dan guru itu menjelaskan objektif pendekatan pengajaran dan jenis aktiviti yang akan dijalankan. Antara cadangan pilihan sesi pembelajaran yang sesuai untuk anak yang dicadangkan oleh guru tersebut, antaranya yang pertama adalah full day, iaitu sepenuh hari, pagi hingga petang. Ini adalah untuk murid yang tidak ke PPK, iaitu program pendidikan khas integrasi. Dan yang kedua adalah half day, iaitu separuh hari. Ini digabungkan dengan sekolah sesi pagi ataupun sesi petang. Contohnya macam pagi dia pergi ke sekolah perdana, petang baru dia pergi ke KSCC tersebut. Kalau petang dia pergi ke sekolah, sebaliknya lah pagi pula pergi ke KSCC. Jadi dalam masa sama, guru juga, ibu bapa juga boleh menentukan terapi tambahan jika diperlukan. Dan terapi ini dicadangkan oleh guru-guru yang ada di sana tersebut. Jadi setelah semua dipersetujui, pendaftaran dimuktamadkan dan murid mula mengikuti program berdasarkan plan individu mereka. Namun ibu bapa juga boleh membuat keputusan sama ada mahu meneruskan proses pendaftaran ataupun tidak. Jadi kat sini ibu bapa belum lagi mendaftar. Jadi dia perlu membuat pilihan sama ada dia perlu mendaftar ataupun tidak berdasarkan kemampuan mereka ataupun kemahuan anak mereka ataupun mereka sendiri. Okay. Tujuan dari kepentingan saringan yang ketiga, tujuan dia adalah yang pertama untuk menempatkan murid yang dalam program pembelajaran yang sesuai berdasarkan hasil saringan yang terdahulu. Seterusnya memberi taklimat kepada ibu bapa tentang program, jadual, iuran serta strategi pembelajaran di KSCC.
Kepentingan saringan yang ketiga ni adalah untuk memastikan murid ditempatkan dalam program yang bersesuaian dengan keupayaan keperluan mereka. Seterusnya, menggalakkan kerjasama berterusan antara ibu bapa dan guru. Seterusnya, kepentingannya adalah untuk membantu merancang pembelajaran yang konsisten di pusat maupun di rumah. Ini kita pergi kepada yang kedua, iaitu struktur pengurusan murid di Kelantan Autism Care Center, KACC. Jadi, KACC ini mengamalkan sistem pengurusan murid yang fleksibel dan bersesuaian dengan tahap perkembangan individu. Pendekatan ini membolehkan setiap murid menerima intervensi yang berfokus berpandukan keupayaan mereka, upaya semasa mereka. Jadi, terdapat 5 kelas utama yang telah disusun mengikut keperluan, iaitu yang pertama adalah kelas toilet training, dan yang kedua adalah kelas mic, dan yang ketiga kelas pelajar baru dan moderate, dan yang keempat kelas moderate, dan yang kelima adalah kelas severe. Kita terus kepada kelas yang pertama, iaitu kelas toilet training. Jadi kelas ini dihaskan untuk murid yang masih belum menguasai kebersihan diri atau mahir menggunakan tandas. Jadi di kelas ini fokus kepada latihan tandas secara bertahap. Contohnya seperti beri jadual untuk ke tandas. Seterusnya, rutin kebersihan asas. Rutin kebersihan asas ni contoh macam dia pergi ke tandas, basuh tangan. Dan yang ketiga adalah pengurangan kebergantungan kepada penjaga. Jadi apabila kelas toilet training ini, dia akan mengurangkan kebergantungan kepada penjaga. Contohnya macam anak ni dia tak pandai pergi toilet. Jadi kalau kita kelas ni dia mengajar cara untuk pergi tandas sendiri, kencing dan berak sendiri. Ibu bapa tidak perlu risau mengenai anak mereka. Yang kedua adalah kelas mic. Kelas ini dihaskan untuk murid tahap ringan dengan potensi akademik dan sosial yang lebih tinggi. Jadi kelas mic ni kuranglah sikit dia punya sekaran. Jadi aktiviti yang dalam kelas mic ni melibatkan asas akademik. Asas akademik iaitu 3M: membaca, mengira dan menulis. Dan yang kedua adalah aktiviti seni dan fizikal seperti mewarna, melukis dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah latihan kemahiran sosial. Latihan kemahiran sosial ni adalah untuk latihan untuk bergaul dengan orang-orang sekeliling, kawan-kawan sekeliling. Dan yang keempat adalah pengurusan emosi dan tingkah laku. Jadi kelas ini melibatkan empat ini. Jadi seterusnya adalah kelas pelajar baru dan moderate, yang ketiga. Jadi kelas ini dihaskan bagi murid baru atau mereka yang memerlukan masa untuk penyesuaian di tempat baru. Jadi mana-mana murid yang baru pasti akan berada dalam kesukaran untuk mengadaptasi dalam situasi yang baru. Jadi pendekatan yang digunakan dalam kelas ini adalah yang pertama terapi cara kerja, dan yang kedua terapi tingkah laku seperti brushing terapi, dan yang ketiga pendekatan aktiviti berkumpulan teacher untuk membina keyakinan sosial. Jadi biasa macam apabila kita berada di tempat baru, murid ni akan merasa susah untuk bergaul dengan orang. Jadi aktiviti berkumpulan teacher ni dia sesuai lah untuk membina keyakinan sosial untuk dia bergaul dengan kawan yang sekeliling. Seterusnya adalah yang keempat, kelas moderate. Jadi kelas ini dihaskan untuk murid tahap pertengahan yang telah menunjukkan perkembangan yang stabil. Jadi fokus kelas moderate ini adalah yang pertama kemahiran diri yang lebih kompleks, dan yang kedua latihan interaksi sosial secara berkumpulan, dan yang ketiga rutin harian dan struktur jadual individu. Jadi kelas moderate ini fokus kepada 3 ini, dan mungkin lebih lagi. Macam interaksi sosial secara berkumpulan ni macam yang saya sebut macam tadi. Jadi yang terakhir adalah kelas severe, iaitu kelas ini dihaskan untuk murid dengan tahap keperluan tinggi dan cabaran perkembangan yang signifikan. Jadi fokus kelas ini adalah kepada latihan diri jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Sebab kita nak latihan diri yang lama. Maksudnya dia boleh menggunakan
boleh menyesuaikan dengan tempoh yang lama. Jadi seterusnya adalah intervensi tingkah laku intensif. Dan yang ketiga adalah terapi berkala untuk komunikasi dan kawalan emosi. Ini merupakan kelas yang kelima. Jadi kita teruskan kepada berkaitan lawatan ke KCC dengan 3 kategori kurang upaya tadi. Ini seperti yang digariskan di dalam soalan. Jadi lawatan pemerhatian ke Kelantan Autism Care Center atau KACC memberikan gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana sebuah pusat intervensi awal mengurus dan menyokong perkembangan kanak-kanak berkeperluan pendidikan khas. Jadi khususnya dalam 3 kategori utama yang digariskan dalam tugasan, iaitu yang pertama adalah kurang upaya intelektual, kurang upaya fizikal dan masalah kesihatan. Seterusnya yang pertama adalah kurang upaya intelektual. Jadi sebilangan besar murid di KACC terdiri daripada kanak-kanak dalam spektrum autism disorder yang juga tergolong dalam kategori kurang upaya intelektual. Jadi dia ada autism, dia juga tergolong daripada kurang upaya intelektual. Jadi program di KACC ini dirangka berdasarkan tahap kebolehan kognitif dengan fokus pada kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Dan yang kedua, latihan mengurus diri seperti pergi ke tandas sendiri, basuh tangan sendiri, berak sendiri dan memakai baju sendiri. Seterusnya terapi tingkah laku untuk membantu fokus dan kawalan emosi. Dan yang kedua adalah kurang upaya fizikal. Walaupun majoriti murid tidak mengalami kecacatan fizikal yang ketara atau masalah fizikal yang ketara, pihak KACC juga tetap menyediakan yang pertama terapi cara kerja ataupun OT. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran motor halus dan motor kasar anak siswa. Yang kedua, sokongan bagi murid yang mempunyai kelemahan koordinasi fizikal. Contohnya macam kelewatan perkembangan motorik. Perkembangan motor ini, kelewatan ini macam dia ada masalah lemah pada otot. Jadi dia sukar untuk bergerak dan menyebabkan kelewatan perkembangan motorik. Dan seterusnya aktiviti fizikal seperti morning walk dan senaman ringan sebagai rutin harian. Jadi di KACC setiap pagi akan mengamalkan rutin harian seperti berjalan kaki mengelilingi KACC sebagai rutin harian. Itu adalah untuk melatih fizikal kita. Dan yang seterusnya, yang terakhir adalah masalah kesihatan. KACC juga mengambil kira murid yang mempunyai masalah kesihatan berkaitan tingkah laku, emosi dan deria seperti sensory process disorder, SPD dan masalah tidur, pemakanan dan emosi yang tidak stabil. Jadi ini adalah merupakan masalah kesihatan yang boleh dialami murid di KACC tersebut. Jadi pendekatan seperti terapi brushing, penggunaan alat bantu sensori dan jadual visual disesuaikan untuk murid-murid ini yang mengalami masalah kesihatan di KACC tersebut. Okey, kita teruskan kepada kesimpulan. Yang pertama, lawatan ke Kelantan Autism Care Center ataupun KACC memberi pengalaman secara langsung dalam pengurusan pendidikan khas bagi murid autism. Dan saringan 3 peringkat, ibu bapa, pemerhatian dan konsultasi, memastikan intervensi disesuaikan mengikut keperluan individu. Dan yang ketiga, struktur kelas yang dibahagikan mengikut tahap kebolehan, iaitu toilet training, mic, moderate dan severe tadi. Ia membolehkan pengajaran yang lebih berfokus dan lebih berkesan. Seterusnya, pendekatan KACC ini menekankan intervensi awal, latihan diri, sokongan emosi dan terapi secara bersepandu ataupun bersekala. Dan seterusnya, penglibatan ibu bapa dan guru dalam merancang strategi pembelajaran, memastikan kesinambungan antara pusat dan di rumah. Seterusnya, lawatan ini meningkatkan kesedaran, kesefahaman tentang tanggungjawab seorang guru pendidikan khas dalam menyediakan pembelajaran yang inklusif dan yang bermakna. Yang terakhir adalah
Melalui lawatan ini, ia dapat membentuk nilai empati, profesionalisme dan komitmen sebagai seorang bakal pendidik untuk murid program pendidikan khas. Seterusnya, dikit merupakan sedikit lampiran yang bergambar. Ini di hadapan bas, di hadapan KFC, di bilik observation, dan ini waktu taklimat. Ini juga waktu taklimat dan ini di kelas di KCC tersebut. Ini semasa taklimat berlangsung, dan ini sedikit gambar suatu bergambar bersama dengan bersyarah dan okay, seterusnya itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.